Dalam banyak-banyak benda Kak niaga. Kenapa Kak niaga benda ni? Ini je boleh buat. Assalamualaikum. Ni apa ni? Air ke? Tak. Air sabun? Ha. Oh, dikira macam mana ni? Satu Mangkuk RM5. RM5 sampai habis lah. Ha. Oh, celup-celup lepas tu buat belon macam tu. Boleh lah cuba satu? Boleh? Boleh. Kena bayar sekarang ke main dulu? Main dulu boleh Ayo sekarang. Kecil-kecil tak pernah main. Tua-tua baru nak main. Celup macam tu je. Dah berapa lama buat niaga ni Kak? Dah lebih dah. Sebulan lebih. Memang hari-hari niaga ni ke? Senin dengan Selasa tu. Isnin dengan Selasa je cuti. Kira maksud dia apa, ada kerja lain ke macam mana? Tak ada. Tak ada, ini je. Ni yang tolong Kak depan-depan ni siapa? Anak-anak Kak? Anak. Oh, umur berapa ni? Yang ni 14 tahun. Dia tu 11. Itu sebelah. Oh, suami Kak kerja apa? Dia ada pencen lah. Oh, pencen. Oh, okey. Kak memang asal orang sini Lepas tahu bagi Datuk. Bagan Datuk. Oh, okey. Macam mana Kak? Berniaga ni okey Kak? Alhamdulillah. Dia dapat RM30-40 Dengan RM30-40 tu boleh buat apa tu? dia model balik lah. Pusing balik. Pusing balik je. Dalam banyak-banyak benda Kak niaga. Kenapa Kak niaga benda ni? Ini dia boleh buat. Ini je boleh buat. Oh, okey. Maksud dia suami tak buat kerja apalah, dah pencen je lah. Oh, Pencen dia pakai. pakai pencen je lah. Kak sihat lah. Kak dengan suami semua sihat. Keluarga semua sihat. Tak ada sakit apalah. Baguslah kesihatan tu. Saya duduk rumah bukan buat apa pun. Daripada bazir masa baik cari duit sikit kan. Dia selalu hari Minggu ramai tak? Satu malam minggu. Sabtu malam Minggu ramai. Oh. Dalam hidup Kak lah kan. Ni saya tanya sikit lah kan. Kak dah berumah tangga berapa tahun Kak? Itu saya tak ingat. Tak ingat, dah lama dah. Sepanjang rumah tangga ni kira apa cabaran yang paling power lah, yang paling teruk yang Kak pernah kena? Tak pernah pukul saya, tak pernah marah pun. Pukul tu memang tak boleh kan. Saya minyak, saya kahwin tak pernah pun. Gaduh-gaduh tu biasalah, marah-marah tu. Tapi pukul tu macam tak kot kan. Ada lagi ke suami yang pukul isteri ni? Dengar kita aja kita. Ada juga. Allahu Akbar. Seeloknya tak payahlah kan pukul-pukul ni. Aduh. Tu malam ni Kang balik nanti pukul berapa ni? Duduk sampai pukul apa? Dah duduk sebelah kita lah. 10-11. Oh, maksud dia kejap lagi makan malam semua sini Malam-malam makan apa? Kadang tak makan, kadang makan. Kenapa tak makan? Saya bagi anak nak makan. Habis tu Kak takkan tak makan? Jadi saya anak dia, saya tak kisah. Oh, tak boleh macam tu. Makan, kita manusia kena makan. Tak rasa nak makan? Alamak, ni tak ada kedai makan ni yang sedap-sedap. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat kan? Alhamdulillah. Sini Teluk Intan apa? Makan best Kak? Udang galah Ini RM5 main sampai habis ni. Saya dah buat daripada tadi tak habis-habis pun. Ajar sikit Macam mana nak bagi buih tu hilang? Oh, lagi expert. Tu lagi banyak buih. Oh, kejap. Main. Tak apa, main je. Ni berapa tadi? RM5. Tak apalah, biar situ, biar dia orang main sampai habis lah. RM5. Lepas tu nanti Kak bawa anak-anak makan sedap-sedap sikit boleh? Nak bawa makan apa? Dah je lah anak. KFC Makan KFC? Bawa dia orang makan KFC sekejap lagi. Ambil ni, bawa dia orang makan sedap-sedap. Jaga diri elok Kak. Puan, tangan kosong tu. Kak, ni rezeki Kak Allah bagi cincin satu. Saya hadiah. Kata. Jaga elok. Okey? Rezeki. Tak apa, bukan rezeki saya. Rezeki Kak, bukan rezeki saya. Jaga diri elok. Mak dah. Okey guys, memperkenalkan internet sensation. Nampak tu? Dia lebih terror daripada saya. Jaga diri elok Kak. Okey? Kejap lagi bawa anak-anak pergi makan. Kak pun makan sekali. Jangan tak makan. Tu dia dengan helmet tak buka majlis salam ni. Okey, 1, 2, 3. Kalau betul follow saya dulu, saya berniaga apa? Lupa sebab Okey, 1, 2. Jaga diri elok puan Jaga diri elok, okey? Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah guys, kita doakan urusan Kak tu dipermudahkan. So, saya dah touchdown di Teluk Intan. Apa lagi? Mana lagi saya patut pergi? Komen banyak-banyak. Cikgu Syahri, Teluk Intan Perak. Yeah bro, Anson Bay done. Yes.